Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Sudah saksikan tadi drama di Parlimen. Yang kita bangkitkan ialah soal prinsip ini. Soal saya diusul untuk gantung dan tidak ada hak untuk mempertahankan hujah saya dengan dokumen yang saya dah siapkan, termasuk perjanjian EPCO itu memang diketepikan. Itu sudah satu hal. Semalam dalam perbincangan dengan Bukit Glugur, Wabi Karpal Singh, kita hanya dapat ketetapan tentang maklumat untuk celaan terhadap beliau. Ya. Tetapi hari ini kita dikejutkan, maknanya tiap hari boleh berubah. Ya. Fakta sama dulu, ya. Cerita yang bulan yang lalu. Hari ini diambil keputusan untuk menggantung 6 bulan Wabi Karpal Singh, Wabi Siva Rasa dan Wabi Azmin Ali dengan hujah-hujah yang paling tidak munasabah bagi kita. Sebab hujah Wabi Karpal dan Siva itu semasa dalam mesyuarat, dan kalau ada dituduhan tentang dia bercakap dengan blogger ke ataupun dengan media, dia patut ditanya. Prosedur biasa. Adakah ini kenyataannya? Apakah sah kenyataan ini? Itu pun tidak dilakukan. Dan begitu juga tentang kenyataan dari Gombak. Jadi oleh yang demikian, saya lihat prosedur Parlimen itu dipermainkan. Hanya semata-mata kerana kuasa majoriti. Kita hujah panjang bagaimanapun diketepikan begitu saja. Kerana menggunakan kuasa majoriti. Jadi sebab itu kita menyatakan kesal kita dan bantahan keras tentang persetujuan speaker membenarkan. Memang kita tahu salah dan angkuh UMNO dan Barisan Nasional menggunakan kuasa mereka, tetapi menggunakan saluran speaker yang mempertahankan dengan peraturan, padahal prinsip membela diri, memperjelaskan, bagi seminggu, bagi keterangan, panggil 2 jam dan mesyuarat, itu pun tidak berlaku. Jadi kita tidak ada pilihan tapi memberikan bantahan yang keras, dan nampak Tan Sri speaker tak dapat kawal, jadi dia biar saja, dan seolah-olah tidak berfungsi di saat akhir itu. Ini juga tidak menggambarkan suatu hal yang baik lah, kerana sepatutnya dia masih dapat kawal. Kalau dia rasa dia tidak boleh kawal, dia patut undur sementara, minta timbalannya mengambil alih. Tapi apa yang berlaku di saat akhir, kita okeylah, saya nak cakap lah, ikut kamu. Jadi ditunjuk kemarahan dia, dan ini saya fikir tidak sihat, terutama kerana kita punya rakaman yang cukup. Saya bukan nak membandingkan speaker sekarang dengan speaker yang sesi sebelum, 2 sesi sebelum inilah, ketika saya mula-mula menjadi ahli parlimen, almarhum Tun Zahir dulu. Apabila keadaan menjadi sedemikian, beliau akan merehatkan Dewan, bagi peluang untuk dia sendiri berehat seketika, dan juga ahli parlimen untuk kita masuk balik dan kemudiannya membicarakan semula topik yang kita bincangkan. Tapi hari ini seperti dan memang ada peruntukan pun untuk itu. Tapi hari ini kita lihat bahawa beliau meneruskan juga dalam keadaan tidak dapat mengawal. Saya telah membangkitkan tadi, isunya adalah pertama, privilege. Kita ahli parlimen, kita bukan menyentuh hal yang berkaitan dengan raja yang tidak dibenarkan. Kita bukan menyentuh hal yang berkaitan dengan satu prosedur dalam mahkamah, itu yang tidak dibenarkan. Kita ataupun kita menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rasa negara dan sebagainya. Yang kita bawa, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Ketua Pembangkang tadi, adalah isu yang berkaitan dengan hak kita untuk didengar dengan bahan bukti yang telah sedia ada untuk dibawa di peringkat jawatan kuasa yang dinafikan. Dan yang hari ini pula dikejutkan kita dengan penamaan 3 orang lagi ahli parlimen yang digantung selama 6 bulan tanpa ada peluang untuk mereka mempertahankan diri ataupun memberikan hujah di atas tuduhan-tuduhan yang diambil daripada sumber-sumber yang bukan primary, sumber-sumber yang di luar daripada privilege ahli parlimen untuk berucap. Jadi ini menimbulkan satu persoalan yang cukup besar lah bagi kita, dan kita merasa kesal dengan tindakan ini. Dan kita juga selepas kita mempertikaikan tentang kewibawaan banyak institusi-institusi dalam negara kita, hari ini ditambah satu lagi institusi yang kita pertikaikan kewibawaannya, iaitu
parlimen sendiri yang merupakan sebuah institusi untuk kita membahaskan undang-undang, mengadakan peraturan untuk rakyat dan sebagainya. Dan ini adalah antara reform ya, yang kita janjikan kepada rakyat sekiranya rakyat memberikan mandat kepada kita, reform kepada sistem parlimen ni termasuk dalam senarai yang perkara yang akan kita ubah selepas rakyat memberikan mandat kepada kita besok selepas pilihan raya umum ke-13. Kita amat kesal dengan apa yang berlaku di parlimen pada hari ini. Speaker Dewan Rakyat seolah-olah membiarkan pihak kerajaan Barisan Nasional untuk menggunakan majoriti mereka dengan sesuka hati. Dan saya melihat bahawa dengan kalau besok diluluskan, dan kita tahu bahawa majoriti yang ada pada Barisan Nasional akan meluluskan usul untuk menggantung Ketua Pembangkang selama 6 bulan, dan sekarang ditambah lagi dengan 3 ahli parlimen Pakatan Rakyat, saya melihat ini mungkin ada agenda tersembunyi di belakang tindakan ini. Dan ini akan memberikan satu implikasi politik yang sangat besar kepada kedudukan Pakatan Rakyat dalam Dewan Rakyat. Kerana pada ketika ini kita ada 77 ahli parlimen. Kalau ada 4 lagi ahli parlimen Pakatan Rakyat digantung selama 6 bulan, maka maksudnya dalam 6 bulan akan datang, kedudukan Pakatan Rakyat dalam Dewan Rakyat akan hilang 2/3. Kita hanya ada 73 ahli parlimen dalam Dewan Rakyat. Dan ini sudah kurang daripada 1/3. Jadi mereka sudah seolah-olah mendapat balik 2/3 dalam 6 bulan akan datang. Dan mereka boleh membawa segala pindaan ataupun pindaan kepada perlembagaan dalam sidang pada bulan Mac dan bulan 6. Kerana kalau parlimen tidak dibubarkan, sekurang-kurangnya 4 ahli parlimen yang akan digantung ini, mereka akan tidak dapat menghadiri 2 kali persidangan pada tahun depan. Dan ini akan memberikan satu implikasi politik yang besar, dan kemungkinan ini akan digunakan, peluang ini akan digunakan oleh Barisan Nasional untuk membawa apa-apa pindaan terhadap perlembagaan kita. Dan persempadanan, termasuk persempadanan semula kawasan-kawasan pilihan raya yang bakal dijalankan pada tahun depan. Ya, soalan? No question. Penat orang dengar. Okay, thank you.